Okay guys. So petang ni nak ajar macam mana korang nak setting interval. Okay, kalau time training nak buat interval dekat mana? Macam mana nak buat? Pertama sekali pergi dekat, kalau korang running lah pergi kat di sini. Okay, running. Okay, pergi running basic. Pergi dekat exercise option. Okay, lepas tu pergi ke bawah ni. On interval. On. Okay, di sinilah. So, on interval. Contoh, nak buat apa? Repetition. So, ni contoh hari tu aku buat 5 repetition untuk 1 km 5 kali, resting selama 3 minit. Okey, resting ni boleh pilih sama ada nak selama timing ataupun jarak. Boleh pilih Okey, interval distance ni buatlah, pilihlah sama ada duration ataupun distance. Biasa guna distance lah. So kita patah balik. Okey, sebaik-baiknya bila buat interval ni aku off auto lap ni sebab takut confuse. Auto lap ni biasanya 1 km. Tapi kita boleh boleh setting lah nak berapa, insyaAllah. So kita patah balik. Okay, tekan start. Tak apa, abaikan dah. Okay, bila start, dia tak start lagi interval. Korang tekan lagi sekali. Baru jumpa start, baru jumpa untuk setting interval. So bila nak start round pertama 1 km, barulah tekan button start. Okey, dah bermula interval. So larilah. Okey, ni so larilah 1 km ni contoh. So dah lepas habis 1 km ni di-detect, rehat 3 minit yang kita setting tadi. Okey, clear nah? Ni contoh. Nanti insya-Allah ada rezeki nanti aku tunjuk contoh yang real punya. Ni nak tunjuk contoh di mana nak cari, nak setting interval. Alright. Thank you.